petang, kita taong semua, pada you all semua dalam tu yang masih follow kami pun YouTube channel. So tuklah hasil Puan Ainan untuk cetakkan petang sehingga pukul berapa tu Puan Ainan? Pukul 3 dah agak-agak ya. Pukul 2 macam lah. So ketiga macam lah tu kita sibuk dapat nak nyambung cetakkan lagi sebab memandangkan Tok ajak cetakkan yang mampu untuk disiapkan beberapa jam lah sebab memandangkan cuaca justnya makin dalam 3 jam ajak lah, 3 jam, 4 jam macam lah sebab kami berebut dengan panas. So bawa masa tu ni si dapat di balik dulu Puan Ainan lah. Si dapat dulu si dapat dulunya. Boleh lah, boleh tu. Boleh dibalik tu. Boleh balik. So proses baliknya yang tadi ya yang untuk bapa ketul je. Macam tu cara baliknya. Mainan baliknya. Tok dah kering separuh dah. You all. Tok dah kering separuh dah. Tangga tak luk belacan daripada kampung Ibo, hasil daripada air tangan Puan Ainan. Tok dah keras sikit lah. Yang first time kita keluar tadi tu. Macam tu. Enggak tak ada siap maki topi, maki tudung macam ni ajak Puan Ainan. Ya Rabbi, kami pun rasa berpeluh-peluh. Berapa jam dah rasanya tu. Tangga tak. Tu lah hasilnya. Tangga tak orang lo. Yang baru tadi yang tadi tu yang dua papan tadi tu. Sebab ada pertambahan. Tangga tak. Tempat jemur pun tangga kita orang. Sebab Puan Ainan dapat banyak tu jam. Tengok cuaca tu. Kacak cetak macam licin je mukanya. Bersegi pun tentu. Untuk kita bisnes, kita orang yang angkat nak bisnes lagi kah? Boleh lah dijadikan satu duit pocket money lah untuk tambah tempat pendapatan dengan tengok tak. Si ada sengit-sengitnya bersegi dengan cetakkan yang dah tinggi nak jalin. Yang tu belum dah kering, si boleh dibalik takutnya pecah. Okey. So minta maaf daripada you all sebab muka Puan Ainan kita berlawan dengan cahaya. Siapa yang mengenali Puan Ainan, so harap support, subscribe, like and share video YouTube Puan Ainan tu daripada Kampung Iboy. So bersama kami kita sama-sama tengok betapa orang madah bersemangat nangga belacan tu rasa sayang mau dimakan. Belacan daripada Kampung Iboy. Okey guys, bersama saya cukup setakat ini episod kali ini di sebelah petang. Pada semua anda yang follow, tolong share, tolong subscribe hasil pada Puan Ainan ibu tunggal daripada Kampung Iboy lah. Okay, bye, bersama lagi next time.